Habis seranak Mexico sekarang ni yang korang nampak serupa dah berperang dah tu. Tak faham apa yang jadi ni? Kita kena kenal dulu isu yang menghantui Mexico selama berpuluh tahun lamanya, iaitu DADAH. Now, kita sedia maklum yang Mexico memang berpisah tiada lah dengan barang terlarang tu. Punca Mexico boleh terjebak pun wajar kita tengok juga. Mexico ni adalah jambatan antara Amerika Syarikat dan Amerika Selatan. Amerika Syarikat ni ada rakyat yang cukup suka benda terlarang tu. Market terbesar dunia tentang benda ni adalah mereka. Amerika Selatan tu pula adalah kilang yang menjadi pengeluar barang terlarang. Asalnya pengeluar ni seluduk guna Laut Caribbean, tapi sekitar 1980-an gitu kerajaan Amerika Syarikat mula banteras sampai koridor Caribbean ni dah mustahil dah nak tembus. So puak Colombia ni guna laluan darat yang melintasi Mexico. Nak senangkan kerja, mereka subkon je kerja-kerja ni kat orang-orang Mexico. Awal-awal tu boleh lah, lama-kelamaan pula geng subkon ni makin pandai. Buat apa nak bergolok gadai susah-susah gerakkan benda tu untuk small fee? Mereka dah cukup kuat dah nak buat sendiri. So mereka upgrade status daripada subkon ke distribution partner terus. Mereka ambil stok, mereka gerakkannya dan mereka dagang sendiri. Dari bawah terus menjadi network. Sudah pasti kerja kotor ni Mekah dalam keadaan negaranya tu lemah dari segi institusi. Mexico memang teruk tang ni sebab sejak tahun 1926 pucuk pimpinan tu ada dominasi satu parti je, iaitu Institutional Revolutionary Party. Semua negara yang dikuasai satu parti, lebih-lebih lagi yang 71 tahun lamanya macam Mexico, memang lingkup habis lah daripada pucuk ke akar. Rakyat entah ke mana, negara pun entah ke mana. Ada banyak contoh yang kita boleh ketengahkan. Contoh yang terbaik adalah negara-negara komunis macam Soviet Union. Dari pucuk ke akar ni lah yang duk kautim dengan puak-puak penduduk dalam sistem yang sangat korup. Rakyat yang dah pun hidup susah terjerumus buat kerja-kerja ni. Cuma sekalipun korup, at least waktu tu segala kekecohan dan kerosakan tu terkawal. So from this point saya rumuskan je, awal-awal kumpulan-kumpulan penyelundup lama-kelamaan menjadi kartel yang power macam Sinaloa dan juga CJNG. Sebelum-sebelum ni korang dah dengar dah kan pasal El Chapo semua tu kan? Tu kira ketua kartel. Dan ada juga ketua kartel lain macam Ruben Cervantes, ataupun macam korang dah dengar dalam news, El Mencho. El Mencho ni naik daripada bawah kat negeri Michoacan yang mula-mula tu protect ketua kartel iaitu El Maradona. Pada 12 Ogos 2003 El Maradona diberkas. Lalu kartel-kartel lain macam Los Zetas cucuk angin berperang sampai geng-geng yang masih setia dengan El Maradona tu kena relocate ke Jalisco. El Mencho bina base baru kat Guadalajara, slowly berpakat dengan kartel Sinaloa dan cukup masa dia naik menjadi ketua kartel CJNG. Polis tak buat apa-apa. Kalau bukan kerana rasuah, mereka takut sebab pihak atasan pun dah kautim. Under El Mencho, CJNG jadi kartel yang sangat berpengaruh dan El Mencho mula diburu sampai jadi musuh utama negara. Macam mana El Maradona jatuh dan kartel luar masuk, macam tu lah El Mencho buat. Bos-bos lain jatuh, dia masuk semai pengaruh dan ambil puak-puak bawahan. Dia buat untung berlipat ganda. Aset dia tu adalah dalam $50 billion. Sepanjang masa tu lah Mexico duk cari dia. Ada masa Mexico dan CJNG bertempur. Tahun 2015 CJNG serbu sampai 5 anggota polis pergi buat selamanya. Ada encounter lain termasuklah apa yang duk berlaku pada 22 Februari tahun ini. Operasi ni serius. Tentera Mexico berpakat dengan National Guard, tentera udara dan juga rangkaian perisikan semata-mata nak cari El Mencho. Gadingan ni tak cukup, mereka kena involve agensi-agensi Amerika Syarikat sama. Objektifnya tu mudah, tangkap El Mencho sebab maklumat perisikan dah sah kan dia ada kat area Tapalpa ni. Tapi bila operasi dilancar, objektif bagaikan berubah. Dari tangkap tukar dah kerana ada battle. El Mencho terkena beberapa das dan meninggal tak lama kemudian. Dia cedera dulu. Tumbang je dia, seluruh Mexico bergolak dengan geng-geng dia duk mengamuk kat 18 buah negeri. Korang tengoklah CJNG tu pegang kuasa dahsyat macam mana. Ni mereka ya. Apa yang berlaku adalah bas dibakar, kedai dipecah, roadblock dibuat. Memang all out chaos sampai rakyat duduk rumah dah. Lockdown lah senang kata. Korang jangan bayang penjenayah yang buat semua benda ni. Pegawai-pegawai kerajaan yang handle pengangkutan pun join sama. Blok pintu masuk keluar bandar sampai lumpuh bandar-bandar serta Mexico tu. Hospital tak buka, kedai runcit tak buka, order makanan pun tak boleh. Ini kat luar
Guadalajara International Airport di Jalisco. Nampak kan macam ada asap tu? Memang asap pun. Dan ini dalam terminal. Orang ramai lari dalam keadaan ketakutan sebab tak nak jadi mangsa dalam amukan ni. So far, 62 orang dah pun disahkan meninggal dunia dalam tempias operasi ni dan kita expect akan berterusan selama mana amukan ni continue lah. Tapi sini korang dah dapat faham at the very least apa yang jadi. Dan kalau korang suka isu semasa, ulasan-ulasan isu semasa, jemput follow untuk video-video lain.